Okey, seperti yang saya janjikan, soalan yang pertama telah pun kita selesai. Jom kita pick soalan yang kedua. Soalan yang kedua berwarna orange juga. Still di bawah topik yang sama, kesalahan seksual, jenayah seksual di kalangan pelajar sekolah. Yang mana saya dapat soalan-soalan ini daripada pelajar sekolah melalui program saya advokasi, kesedaran ataupun advokasi seksual terhadap kanak-kanak. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Macam mana nak buat ataupun hanya buat sebelah mata saja jika kita dah beri gambar yang tak sepatutnya, tetapi orang dari negara lain dan membuat ugutan mahu menyebarkan jika tidak melayan kemahuannya. Kita terus blok orang luar negara itu dan tidak tahu apa tindakan yang dibuat. Okey, pertama, ini yang saya selalu maklumkan. Kita jangan mudah buat pelajar sekolah lah. Jangan mudah sangat berkongsi gambar kita yang tidak berpakaian, tidak senonoh dan sebagainya kepada orang yang tidak sepatutnya. In fact, dengan ayah kita pun, dengan parents kita pun, kita tak tunjukkan kan. Jadi apatah lagi orang yang luar. Ini banyak sangat terjadi di kalangan pelajar sekolah yang berkenalan dengan sama ada mereka lelaki yang di lokal di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Janganlah sekali mudah sangat berkongsi. Sebab pertama kita tengoklah. Saya selalu nasihatkan jangan layan pun. Bila kita layan, kita akan mudah terpengaruh sebab mereka ada skill dan tekniknya. Mereka mula dengan tanya khabar, mereka mula dengan put some trust, bagi gift dan sebagainya. So kat situ kita akan mudah terjerat dan trust dah terbina dan apa saja dia minta akan mudah anda bagi. Jadi bila dah terbagi tu, anda dah di bawah pegangan dia lah. Kat situlah timbulnya ugutan, kat situlah timbulnya ugutan nak minta duit, ugutan nak buat kerja tak senonoh. So ini masalah dia kan. Jadi untuk menjawab soalan ni lah, apa yang perlu kita buat? Walaupun dia blok, dia takutlah apa yang berlaku. Pertama, tindakan dia blok tu dah tindakan yang betul lah. Just ignore saja. Dan tu tiada apa yang tindakan yang boleh buat lagi. Kalau kita nak further action, kita boleh buat laporan polis. Tetapi itulah setakat mana. Bagi saya setakat ini dia tidak mengganggu apa-apa. Kalau dia tidak mengganggu, ignore sajalah. Sebab anggaplah itu pembelajaran bagi anda supaya tidak berlaku sekali lagi. Tetapi kalau nak buat laporan pun boleh juga kerana ianya telah memang berlaku jenayah. Cuma macam saya katalah, chances dia itu sukar untuk kita detect. Susah sikit untuk perkara-perkara sebegini kerana dia melibatkan luar negara lagi kan, alam maya lagi. Itu antaranya lah. Itu antara yang boleh saya share. Jadi pesanan saya, tolonglah boyfriend anda ke bukan boyfriend anda ke, sesiapa saja, dia bagi anda iPhone ke, dia bagi apa ke, jangan mudah sangat untuk memberi gambar tidak, apatah lagi video anda tidak berpakaian. For sure itu adalah red flag yang paling besar. Tak kisahlah boyfriend anda ke, bila dia minta gambar tidak berpakaian, maka itu red flag. Maka dia bukan mempunyai niat yang baik. Niat pun boleh kita lihat melalui tindakan dan kata-kata dia. So please lah wahai adik-adikku,